nama dah masuk under AKPK, tapi ada je cara nak buat loan dengan bank. Hai semua, saya Ria. Hari ini kita nak bincangkan topik berkenaan AKPK. Ada klien DM Ria bagi tahu nama dah masuk AKPK. Boleh lagi ke apply loan dengan bank? Walaupun nama korang dah masuk AKPK, tapi ada je cara nak buat loan dengan bank. Sebelum kita bincang caranya, jom kita discuss apa itu AKPK. AKPK ialah agensi kaunseling dan pengurusan kredit yang ditubuhkan oleh BNM bagi membantu seseorang yang menghadapi masalah bayaran loan-loan mereka. Kalau nama dah masuk AKPK, secara langsung loan akan dipanjangkan sampai 10 tahun. Dan ingat, rekod ni akan tetap muncul dalam rekod siklis. Jadi, bank akan tahu bila semak permohonan baru korang. So, bila tersenarai bawah AKPK ni, tak ada mana-mana bank yang akan luluskan loan baru korang. Berbalik pada motif utama kita bagaimana nak apply loan semula. Yang pertama, settlekan dulu hutang AKPK. Selepas settlement 1 hingga ke 2 bulan, nama akan clear di AKPK dan korang boleh start buat loan baru ataupun pinjaman baru dengan bank. Yang kedua, hubungi AKPK dan tulis surat rayuan untuk pengeluaran nama dari AKPK. Di sini, korang perlu nyatakan alasan dan tujuan dan proses dalam 2 minggu selepas permohonan. AKPK akan hantar email bagi tahu keputusan sama ada lulus ataupun tidak. Kalau approve dalam tempoh 1 hingga ke 2 bulan, siklis akan clear dan nama korang akan bebas under AKPK. Kalau tak, bersedialah kena lock dengan AKPK selama 10 tahun. Langsung tak boleh buat pinjaman. Dapat something? Sehari seilmu, follow Kiwel.